dekat ni. Jom buat pelita raya. Oi. Itu jangan buang. Boleh guna jadi pelita. Apa lagi barang yang kita boleh pakai? Kita boleh guna tin, tempurung, botol kaca dan bulu. Kain perca, tali dan kapas boleh jadi sumbu. Dawat, batang paip, tin aluminium foil juga boleh guna ni. Rumah saya ada minyak masak terpakai. Kita boleh guna juga. Jom kita buat. Jom! Hai kawan-kawan. Kami dari SK Sigma Butterwood. Hari ni kami nak buat pelita raya menggunakan bahan-bahan kita semula. Let's go! Kami mencari pasu terpakai di sekitar sekolah untuk dijadikan sebagai tapak pelita. Air PVC lama dan penyangkut terpakai dijadikan tiang pelita. Botol kaca dan tin aluminium dijadikan sebagai tempat simpanan bahan api. Tidak lupa juga botol minuman plastik dijadikan sebagai hiasan seperti menara KLCC ini. Selain itu, kami menggunakan minyak masak terpakai sebagai bahan api kerana ia mesra alam dan mudah didapati di rumah. Kapas dijadikan sebagai sumbu manakala aluminium foil sebagai pemegang sumbu. Tempurung kelapa, timba lama, besi terpakai, kain perca dan pasir digunakan untuk membina pelita tempurung. Inilah hasilnya! Dengan menggunakan bahan terpakai, kita dapat menjimatkan kos dan tidak mencemarkan alam. Kami warga SK Sigma ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Bye!